Okey. Kak Yati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Yati, boleh perkenalkan Kak Yati diri sikit tak? Background Kak Yati. Asal yang Okey. mana? Umur berapa kalau boleh? Nama saya Nur Hayati binti Hasbullah. Umur dah hampir dekat 60 tahun dah. Dah Mhm. 58 dah. Uh, Seorang suri rumah. Okey. Apa Ibu tu. aktiviti apa Ibu aktiviti harian Kak tunggal. Yati? Aktiviti harian biasa-biasa aja. Mhm. Suri rumah aja. Mhm. Membesarkan anak-anak. Ya, membesarkan 7 orang anak. Alhamdulillah. Saya dengar anak-anak Kak Yati semua dah besar-besar Alhamdulillah. Dan saya Kayak juga seorang ibu tunggal lah. Ya, dulu saya dengar Kak Yati bekerja keras seorang diri membesarkan 7 orang anak ni sampai semuanya dah besar, dah berjaya masing-masing. So, Alhamdulillah. Tapi kita tahu juga sebelum kenal dengan Asia ni, bagaimana keadaan kesihatan ataupun kehidupan Kak seharian Kak Yati sebelum kenal Asia ni. Sebelum kenal Asia ni, uh, biasa je. Lepas tu yang boleh Kak Ati kenal Asia ni sebab Kak Ati jatuh sakit. Hmm, Sakit yang kritikal. okey. Uh, Sakit dia 3 serangkai lah. Hmm. Juga. Jantung, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang. Masya-Allah. Ya Allah. Segalanya ada. Dan Dah berapa lama dah tu Kak? kencing manis dah hampir 20 tahun. Okey. Yang jantung mungkin lama tapi disebabkan baru ni tahun sudah Hmm. bulan 7 Hmm. kena serangan jantung baru tahu yang ada Sakit jantung. jantung. Dan saya dengar disebabkan lama sakit apa nama kencing manis tu kaki kakak terpaksa dipotong jari kaki kakak terpaksa dipotong Ya, dua Hmm. jari dipotong. So bila macam-macam penyakit ni kak macam mana keadaan kehidupan kakak macam masa tu stres ke emosi kakak macam mana tak boleh keluar rumah ke tidur aja ke macam mana. Sebab kalau kena jantung ni dia memang tak berapa sihat lah sebab penat, letih, lesu, segalanya ada. Dan Hmm. kalau kita buat kerja lebih sikit tak boleh. Hmm. Sapu sampah pun tak boleh. Dia nak sesak kan. So banyak tidur, banyak tak ke mana-mana lah. Tak berapa sihat, cuma balik kampung je lah. Hmm. Tapi sekarang Alhamdulillah. So maksudnya sebelum kenal Asia tu kehidupan akak tu memang duduk rumah aje lah tak keluar orang telefon pun malah nak angkat ataupun tak nak bercakap dengan orang macam tu. Ya, Hmm. kadang-kadang kawan-kawan telefon pun malah nak angkat dengan keadaan kita kan. Hmm. Dengan keadaan kadang tak larat tu malah nak angkat. Hmm. Apa yang akak dah buat usaha sebelum tu? Sebelum jumpa Asia ni apa yang akak dah usaha dah? Ada tak cuba untuk jumpa doktor ke ataupun nak gunakan kaedah perubatan alternatif yang lain ke? Ada tak cuba? Macam-macam. Okey. Dah habis ribuan ringgit lah. Macam-macam. Try produk nu, produk ni. Apa Hmm. yang sebut semua anak-anak beli. Okey. Beli bawa balik, cuba. Bukan tak cuba kan. Tapi tak tak berkesan lah. Dan cara kampung pun buat. Tapi semuanya tak berkesan sangat lah. Okey. So macam mana boleh kenal dengan Asia ni? Cuba kak cerita sikit. Okey, Asia ni dibawa oleh Coach Adam, seorang sahabat akak kan. Sahabat ni dia datang, dia kata, Kak, dia dapat produk baru. Dia kata, cubalah. InsyaAllah, dia kata, dengan izin Allah nanti mana tahu Kak boleh sihat. Dia kata, dia teranglah dekat Kak, produk ni macam ni kan. Dia boleh repair badan kita. Maka Kak pun try lah. Ada tak rasa skeptical waktu tu kak? Ada tak rasa ragu-ragu waktu dia mula-mula cuba tu? Ada juga kadang tu malas nak ingat lah sebab dah macam-macam sangat kan. Ha. Tapi kata anak-anak pun kata cubalah mana tahu kan. Hmm. Try dulu tengok sebab ibu pun dah makan macam-macam dah dia orang kata. Hmm. Jadi Hmm. aku pun cubalah. Okey. Jadi Ha. apa apa jadi lepas kak cuba tu?
lepas akak cuba tu dalam masa 2 hari. 2 hari tu dia mungkin dia keluar toksin-toksin kot dari mulut. Macam air liur basi. Banyaklah dari mulut setiap kali bangun pagi kan. Dia keluar macam tu. Lepas tu dia makin sehari, makin okey. Masuk okey tu apa yang akak rasa beza, yang akak betul-betul dapat rasa okey tu apa yang bezanya? Lepas akak dah habis sebotol tu, beza dia, dia rasa macam air tak penat sangat kan. Okey. Walaupun masih ni lagi tapi tak penat sangat. Boleh buat kerja dan gitu gini kan. Sebab selama ni tak boleh buat sebab penat. Jadi sekarang ni dah hampir 13 botol dah akak minum. Okey. Tapi Alhamdulillah langsung tak rasa apa. Masya Allah, tabarakallah. Maksud langsung tak rasa apa tu maksudnya dah kembali hampir normal ke apa? Sebab saya tengok akak dah jalan kulu kilir pergi ujung minggu bersama-sama dengan anak cakap dah tak duduk rumah, pergi pasar malam, pergi pantai, jalan-jalan. So cerita sikit kat kawan-kawan kita ni, Kak. Okey, sebabnya sebelum ni pun ada yang nampak dia pergi dulu tentang buah pinggang akak kan. Okey. Buah pinggang memang kecut dan doktor hadkan 500 je air untuk minum sehari. Okey. Kira air apa. Lepas tu pergi cek baru ni doktor kata dah boleh minum 800 lebih ke atas sebabnya buah pinggang dah okey. Alhamdulillah. Dan penat apa semua tu dah tak ada. Kalau tidak selama ni kalau jalan ke apa penat. Dan akak cuba naik tangga Padang Besar kan, pergi Padang Besar. Naik tangga dia tinggi tak penat. Alhamdulillah, naik turun tak penat. Ya Allah. Dan Alhamdulillah lah boleh buat kerja seharian ni okey lah. Kalau tidak tak boleh. Sebab jantung kan. Kita dengar cerita Kak ni memang sangat mengujakan. Walaupun saya dah dengar kali yang kedua ni, itu hari saya dengar first time dekat Penang, dekat Sungai Petani, tapi malam ni pun saya sangat teruja bila dengar. Saya nak beritahu Kak, nak minta Kak dalam satu ayat, dalam satu perkataan, kalau boleh Kak describe ataupun Kak describe apakah redox teknologi ni dalam satu ayat. Dalam satu ayat maksudnya? Akak nak beritahu apa yang Kak suka sangat pasal teknologi ni? Ya, sebab teknologi ni dia merepair semua dalaman badan kita. Alhamdulillah menjadikan kita sihat sebab orang kata setiap penyakit tu ada ubat dia kecuali mati. Betul. Sekarang ni orang kata kita berusahalah, insya-Allah ada ubat dia kita temui macam sekarang kan. Dia dah mengubah kehidupan kita lah, alhamdulillah. Kalau tidak tak boleh solat berdiri. Sekarang dah boleh solat berdiri. Tua-tua ni nak buat ibadah apa kan. Betul. Alhamdulillah. Itu Kak pesan pada siapa-siapa yang berusia lah. Minumlah. Sebab dia beri tenaga pada kita. At least kita boleh mengerjakan ibadah kita dengan sempurna. Betul, betul. Ya. Okay, Kak Yati, terima kasih banyak-banyak atas masa yang diluangkan pada malam ini. Saya sangat hargai dan saya yakin juga orang-orang yang ada dekat sini hampir 180 orang pun menghargai, dan kita akan doakan supaya Kak Yati dipanjangkan umur, diberikan kesihatan.